Saudara sekalian, saya mengharapkan anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Kita nak cuba cari habuan yang boleh melawan ataupun meningkatkan lagi kekuatan daya tahan kita ataupun imuniti kita, sebab siapa saja yang kuat imunitinya, memang zaman sekarang ni orang kata apa, virus tak suka kepada anda. Dia benci tengok kalau you kuat, you sihat, you happy. Oh, dia cukup tak suka. Lebih-lebih lagi kalau orang yang cukup tidur dan cukup exercise yang sederhana dan tidak ada kepala yang haru biru, dia cukup benci. Dia suka kepada anda yang lemah, tak bersemangat, lepas tu makan tak jaga, tidur tak cukup, lepas tu body pula apa benda masuk pun haru biru jadi badan kita, tak cukup dengan apa yang dipanggil askar-askar yang kuat. Tapi malam ni kita nak cerita tentang bahan-bahan yang kita makan setiap hari, iaitu kalau you pernah dengar kunyit, malam ni kita fokus kepada apa satu lagi dinamakan halia, dan satu lagi dipanggil garlic ataupun bawang putih. Tiga-tiga ni selalu awal-awal lagi pun saya dah mula cerita masa zaman cerita Good Food for Cancer, antara 5 makanan terbaik untuk kanser. Inilah yang dinamakan TGG, turmeric, garlic, and satu lagi apa, ginger. Anda pun tahu kan, turmeric begitu banyak kajian telah dijalankan, bagus untuk lawan radangan, bagus untuk orang yang kena arthritis, juga banyak berpuluh-puluh jenis penyakit yang telah dibantu. Kunyit, bahkan zaman sekarang orang cerita bukan kunyit yang kuning saja, tapi kunyit hitam, betul tak? Lepas tu ada pula orang cerita tentang curcumin di dalamnya tu. Kalau siapa dapat ambil pure curcumin, lagi cun. Kata orang pula lepas pada curcumin tu, kalau kita boleh berkombinasi dengan garlic ataupun satu lagi halia tadi, ginger. Sebab dalam ginger ada gingerol, dalam garlic ada allicin. Semua nama-nama ni ialah nama-nama orang kata apa, general army. Jadi siapa yang dah amalkan kunyit, halia, bawang selalu dalam makanan atau dalam suplemen you, alhamdulillah. Malam ni saya nak cerita satu lagi, bahkan bukan saja satu lagi kombinasi atau combo, tapi diketuai oleh satu bahan. Sebab satu bahan ni saja, orang kata apa, dia lebih kuat daripada turmeric, kunyit, lebih kuat daripada ginger, halia, dan lebih kuat daripada garlic ataupun bawang putih, dan lebih kuat daripada campur tiga-tiga ni sekalipun. Turmeric, ginger dan garlic ni campur semua sekalipun, dia lebih kuat, bukan sekali ganda, antara 5 hingga 10 kali ganda lebih kuat. Ini kuasa Allah lah kan. Dia boleh lawan virus. Dalam kajian hampir lebih daripada 1000 orang panggil artikel atau kajian. Saya sendiri tak habis baca semua tu, tapi yang saya baca pun dah pening kepala ni. Tapi seronok sangat. Sebab apa? Yang ni sudah pun dijumpa sejak 5,000 ke 6,000 tahun yang lepas. Saya pernah cerita dulu. Jawapannya betul Sauda. You heran kenapa doktor 2-3 hari ni masih duk cerita juga lagi betul Sauda? Sebab dia tak masuk lagi dalam kepala kita yang cuma biji hitam ni kan, black seed kan, nama pun black seed. Dan anda nak tahu tak, Tuhan jadikan black seed ni bila Rasulullah SAW tu dia bersabda, mengatakan setiap penyakit boleh diubati melalui betul Sauda, kecuali mati. Itu satu statement yang memang dahsyat. Dan kita ingat bila orang salah tafsir mengatakan semua penyakit, selalu saya kata dia tak semua penyakit. Tetapi kalau digabungkan ataupun diformulatekan ataupun dijadikan satu combo yang betul mengikut penyakit-penyakit yang berkenaan, bagus, dia boleh menyampaikan hajat yang Rasulullah SAW kata tu.
Cuma dengar sini, bila Ayurvedic medicine pun dan kat dalam Bible pun, dalam Quran memang adalah melalui cerita-cerita bahan-bahan yang saya nak sebut malam ni kan. Bila digabungkan semua tu memang betul, asalkan dia ada habatus sauda. Faham tak faham? Tapi kalau habatus sauda saja you pakai untuk nak semua jenis penyakit, saya kata apa, itu tafsiran yang terlalu tak mendalam, tidak orang kata apa, tidak study betul-betul. Selalu saya kata kalau macam tu tak adil lah. Kenapa Tuhan jadikan banyak lagi herba, pokok, buah, biji-bijirin yang juga ada kebaikan. Baik, balik pada fokus kepada virus. Ini magicnya habatus sauda. Sebab kajian kalau siapa yang pernah dengar dulu, saya kata di mana? Di Riyadh, di Saudi Arabia, dan di bukan Afrika, di mana? Di Pakistan, dan didapati banyak black seed punya kebaikan tu ke arah lawan virus. Sebab tu masa dulu COVID, you masih ingat tak masa COVID dulu, saya orang panggil tergesa-gesa buat supaya dia tak terlepas kepada rakyat Malaysia pun boleh orang kata apa, ambil formula yang telah dia orang jalankan. Kenapa? Kalau dia orang letak cuma habatus sauda, dengar ni, kalau you sekarang atau mulai sekarang ambil habatus sauda saja, dia bukan tidak ada efek, ada efek, tapi tidak sempurna. Jadi bila kajian tu dicampur dengan contoh apa? Chamomile. Kan saya kata chamomile tu adalah untuk menenangkan. Selain daripada lawan virus, dia kena menenangkan juga. Jadi chamomile tu bila campur dengan habatus sauda, dua ni saja di Pakistan dibuat kajian 100% boleh bunuh virus. Ingat ini bukan klaim, ini kajian yang mengatakan sedemikian. Jadi siapa yang pandai campur chamomile, satu jenis teh, satu jenis daun daripada bunga chamomile ni, selalunya orang buat teh untuk menenangkan, orang kata apa, relax petang-petang kan. Mak Saleh suka kan chamomile ni, nak tidur ke bagus. Tapi bila you campur dengan the power of 10 kali ganda tu tadi, habatus sauda tu, dia bila dibuat dalam lab test, hampir semua virus tak boleh hidup kalau melalui ada environment dengan kuasa habatus sauda campur chamomile. Faham tu? Cuma masih lagi ada lagi kes-kes yang terlepas bila dicampur pula dengan madu, dengan ni madu, dan dicampur dengan acerola, dengan buah cherry yang special pahit tu, sebab nak mainkan dengan vitamin C pula. Dan yang paling latest, orang Thailand mesti senyum ni bila saya cerita ni. Selalu saya hormatlah Thailand ni, orang kata apa, macam orang tak berapa nak respect dengan dia punya kajian dan sebagainya. Tapi mereka sanggup masa COVID dulu bagi hempedu bumi kepada hampir semua rakyat mereka yang kena COVID ataupun yang nak mempertahankan. Berarti dia orang pun dah ada banyak database daripada 5-6 tahun dulu kan, sampai sekarang. You faham lah, sejak COVID dulu sampai sekarang, maka adalah jawapannya hingga 98% mendapat positif punya impact untuk lawan apa? Lawan virus. You mesti ingat kan bila saya kata COVID tu dia bukan yang zaman dulu punya COVID. Dulu ada wave 1, ada gelombang 2. Lepas tu you pernah ingat tak ada alpha, lepas tu ada delta virus. Yang COVID ni, lepas tu kebelakangan, lepas pada tu dia panggil long COVID tu. Lepas tu masa tu juga ada yang dinamakan apa? Seperti Omicron. Pernah ingat tak? Zaman sekarang, the latest is to kill the virus influenza. Rupa-rupanya king dia punya hero dia ialah habatus sauda campur chamomile campur hempedu bumi. Cuma you kena tahu formula. Kalau saya cakap macam ni, besok you pergi salah minum ataupun makan hempedu bumi punya ni produk tu, boleh meninggal pun. Sebab hempedu bumi tak boleh makan dos-dos yang bukan-bukan. Habatus sauda pun tak boleh.
kalau dos yang terlalu berat, dia ada kesan sampingan pula. Itu yang cantiknya bila Tuhan bagi sesuatu supaya kita sebagai manusia kena belajar. Sebab kalau ikut je cakap orang, pakai petik makan je, dia boleh mual. Minimum standard. Nombor 2, dia boleh orang panggil apa, muntah. Dan satu lagi, dia boleh sampai lawan dengan ubat-ubat yang you tengah makan sekarang. Katakan kalau saya tak cerita ni, katakan you ada ni lah makan ubat kronik seperti diabetes, high blood pressure semua kan. Memang dos yang betul, habatus sauda boleh mengurangkan diabetes dan blood pressure. Tapi kalau dos yang tak betul, dia boleh melingkupkan sehingga buah pinggang dan liver you akan jahanam. Mentang-mentang kita bersemangat, janganlah orang kata apa emosional pula nak makan ni. Dia kan makanan sebenarnya, dan tak bolehlah kita jadi macam lambak terus makan apa kita suka je. Sebab dia nak jadikan suplemen mesti ada beberapa gram. Contoh, kalau habatus sauda, kalau siapa yang lebih daripada 2.5 gram sehari, saya ulang, you mungkin tak pernah ukur kot, 2.5 gram ni lebih kurang setengah sudu besar. Makan tu, kalau you kunyah habatus sauda setengah sudu, itu maksimum satu hari. Kalau you duk ambil satu sudu satu hari tu, tunggu masa je, rosak nanti buah pinggang. Berarti siapa yang ada masalah buah pinggang, yang dah stage 4 semua tu, jangan pandai-pandai nak ambil habatus sauda ni. Faham tak faham? Okay. Dan last kali, kalau siapa yang pregnant ataupun tengah menyusu, jangan ambil habatus sauda yang tinggi. Kalau boleh jangan ambil dululah, tunggu habis pantang ke, ataupun dah habis beranak ke apa-apa. Kita tak nak masalah-masalah yang menyebabkan masalah kehamilan nanti. Baik, balik kepada cerita, saya kata apa, 5 hingga 10 kali ganda kuatnya habatus sauda ni daripada cumin. Cumin tu apa? Kunyit, halia dan bawang putih. Rupa-rupanya dahsyatnya cerita habatus sauda ni, sehinggakan dia boleh lawan penyakit-penyakit virus ni. Disebabkan apa? Sebab dia khas, kekuatan yang paling nombor 1 dia punya fungsi ialah meningkatkan immunity. Nombor 1, dia dah bunuh virus. Dia boleh berkemampuan. Saya ulang, ramai orang kata virus tak boleh dibunuh. Tak ada antibiotik pun yang boleh direka-reka, buat-buat kata ni antivirus. Walaupun ada zaman sekarang ni antivirus punya ni tablet dan sebagainya. Faham tak? Seperti apa, Tamiflu dan semua tu kan. Cuma itu chemical ataupun dipanggil pharmaceutical product. Tapi yang alami, natural, cuma so far buat masa ni ialah habatus sauda dan hempedu bumi. Cuma saya tak berani nak ulang perkataan hempedu bumi itu sebab dia lebih sensitif dan lebih bahaya kalau salah dos. Bahaya jaga baik-baik. Sebab tu orang jangan sombong kalau nak buat hempedu bumi ke apa-apa, pakai lanyak aja bagi je ke orang. Tak boleh. Dia kena ikut dia punya kajian. Jadi saya nak cerita ni, selain daripada dia bunuh virus, nombor 2, dia meningkatkan immunity. Berarti dia attack, lepas tu dia meningkatkan askar kita, lepas tu dia menyembuhkan dengan lebih cepat. Banyak kajian mengatakan sini, ramai-ramai yang ambil habatus sauda punya combo malam ni yang saya cerita ni, mereka antara 3 hingga 4 hari dah mula lega. Berbanding dengan mereka yang tak ambil bahan-bahan ni, dia orang kadang-kadang sampai kena masuk hospital. Maksudnya susah nak baik lah kan. Baik, kalau macam tu, bahkan ada satu kajian ni, masa COVID dulu pun dia orang dah ambil statistik ni. Maksudnya virus-virus yang kuat-kuat ni kan, mortality rate, maksudnya kadar kematian bagi mereka yang tak ambil bahan yang ada habatus sauda ni, mereka sampai 27% kematian. Yang ambil combo ataupun kombinasi dengan adanya habatus sauda, chamomile dan bahan-bahan tadi,
saya nak bagi tahu kat sini hanya 4% kata kajian tu yang meninggal, maksudnya menyebabkan kematian. Jadi perbezaannya banyaklah. Orang kata apa, kebaikannya tu, betul tak? Jadi kita juga tahu yang Habatus Sauda dah terkenal bukan antivirus saja, dia antibakteria pun, anti-parasite pun. Jadi orang-orang masa kena sakit, kena influenza ni, dia selalunya ada mual lah kan, ada sakit perut lah, ada sakit badan tu, wah dahsyat lah kan, demam-demam tu tak. Jadi dia boleh lawan super infection. Betul tak? Masalah influenza sebenarnya bukan takat kena virus tu, tapi bila virus tu masuk dalam paru-paru, dia kena pneumonia. Yang lendir-lendir, kahak semua tu kan. Kan saya kata kalau tak boleh bernafas, itu yang membawa maut tu. Faham tak? Jadi dia dah boleh lawan super infection yang cuba nak menjemput bakteria masuk sekali tu. Okey, lepas tu dia lawan kanser, tak apalah, malam ni kita tak. Oh, tetapi kalau you yang ada kanser, kan lebih bahaya kalau kena virus atau kena influenza ni. Jadi dia membantu juga, bukan virus saja, membantu orang yang kena kanser. Asyad kan? Jadi antioksidan lagi, dia melawan semua karat-karat yang dalam badan kita yang dah toksik. Lepas tu bagus sekali. Lagi ada kajian yang untuk asma khas dibuat untuk Habatus Sauda ni. Dia buat test untuk orang kena asma, orang kena penyakit paru-paru atau masalah pernafasan. First class. Maksudnya efeknya memang menakjubkan. Ini semua kuasa Allah sebenarnya. Jadi baru saya faham kenapa bila Rasulullah SAW tu dia bersabda tu, maksudnya tu amat dalam. Walaupun saya tak kata semua penyakit, tetapi diiktirafkan kalau disebutkan nama-nama penyakit termasuk diabetes, blood pressure pun, lepas tu kolesterol pun, sendi lagi, siapa yang ada penyakit kulit nak awet muda, apa lagi nak. Bahkan kalau dos tu yang rendah dan betul, dia mengubati masalah kidney, liver, stomach dan jantung pun. Ini yang dimaksudkan hampir semua penyakit. Kalau katakan semua pun tak apa, cuma mungkin nak cepat terlambat baik, nak jadi dia super efektif atau tidak, you kena booster dia dengan macam empedu bumi, vitamin C, chamomile, moringa tadi, ingat tak? Okey, baik. So tuan-tuan sekalian, jangan lupa dia juga boleh menenangkan jiwa. Mana ada ubat yang dalam satu punya combo tu dia boleh sambil bagi lawan bakteria, lawan virus, dia juga boleh menenangkan otak you. Bak kata orang, kalau orang sihat-sihat makan Habatus Sauda ni pun, dia punya combo ni, kombinasi ni boleh menerang, orang kata apa, otak, terang hati pula. Apa tu boleh memungkinkan orang yang warga emas boleh berfikir lebih orang kata fokus. Okey, tak apa, yang penting ujung-ujung sampai kalau orang yang infertility, tahu tak, yang susah nak dapat anak dan sebagainya tu, zaman sekarang kan banyak masalah kurangnya subur anak-anak muda sekarang. Okey, apa salahnya you cuba, sebab terkenal meningkatkan fertility, masalah menses, masalah white discharge. Ada juga sampai orang tiba-tiba tak sedar, bila dia amalkan untuk lawan virus, dia juga lebih, bukan kata slim-lim lah, tak boleh lah nak lawan dengan Ozempic semua tu, tapi itu ubat yang banyak kesan sampingan. Tapi yang ni, kalau you amalkan lebih daripada 2-3 bulan, you akan nampak berat badan you kontrol, perkataannya kontrol. Dan cukuplah kalau saya kata siapa-siapa yang rajin ada masalah GIT, tahu tak? Masalah ni lah, gastrik lah, reflux lah, masalah stomach lah, bahagian-bahagian usus kita ni yang ada leaky gut, boleh sangat-sangat. Dah ada, setiap penyakit yang saya sebut ni dah ada paper. Tak larat lah kita nak baca semua dan nak cerita pada you, tapi cukup dulu secara sepintas lalu. Rupa-rupanya ada satu bahan yang saya topik pada malam ni ialah apa? Satu bahan atau satu jenis makanan yang, ataupun ni orang panggil suplemen yang terbaik untuk
lebih kuat daripada kunyit, halia dan bawang putih. Habis kalau kanak-kanak macam mana pula? Kanak-kanak kita bagi dia contohnya virgin coconut oil. Pun tak boleh juga telan sebab tak semua budak kita bagi apa? Kita bagi dia dalam bentuk D&D Kids tu kan. Kita dah masuk cendawan susu harimau kan. Kita dah masuk MCT oil. Ni semua tu untuk bukan nak menggantikan habatus sauda, tapi untuk mendekati konsep habatus sauda dah ada dalam D&D Kids tu. Sebab MCT oil pun ada kekuatan yang tersendiri untuk lawan virus, mengurangkan demam kalau kena, mencepatkan kita recover dan tenaga tak ada dah, letih lesu sampai tak boleh bangun. Okey, cukup dulu saudara sekalian. Saya mengharapkan you belajar sesuatu pada malam ni. Kat mana nak cari bahan-bahan yang saya cerita tadi? You dah dengar mungkin berkali-kali, tapi jangan lupa dia ada dalam Haba Jela ni. Betul? Nama pun Haba Jela. Katanya datang daripada mana? Daripada habatus sauda campur dengan nama saintifiknya Nigella sativa. Okey, Nigella sativa ni memang nama saintifik terkenal lah. Okey. Siapa yang susah sangat nak dapatkan Haba Jela ni sebab dia dah berkurangan sekarang, stok dah. Memang betul saya cakap. Dan bagi mereka yang tak pernah tengok macam mana rupa dia lebih kurang macam tu. Boleh nampak tak? Tu. Warna dia ada campuran lah. Yang hitam-hitam tu of course is black seed lah. Habatus sauda. Cukup dulu saudara sekalian. Macam mana nak makan dan sebagainya nanti kat belakang tu ada ditulis. Dan yang ni ada MAL number. Okey, berarti tak mudah nak dapat kelulusan. Hampir dekat setahun kita orang tunggu dulu. Kita buat mula tahun 20 tahun 2020 kan, masa Covid dulu kan. So alhamdulillah sekarang masih boleh diguna pakai. Dan saya kira apabila sebarang jenis virus mengganggu you, boleh kita mulakan dengan Haba Jela dulu. Okey, dan untuk budak-budak saya kata apa, jangan lupa buat macam candy je, tapi semuanya organic ya, D&D Kids. Orang dewasa sambilan tu jangan lupa kepada D&D VCO, Virgin Coconut Oil, juga ada kebaikan untuk lawan virus. Cukup dulu. Kita jumpa lagi. Semoga hidup anda bahagia di dunia, akhiratnya syurga. Dan jangan lupa untuk senyum sokmo supaya you boleh let go, feel good and be well for life.